negeri Selangor nak menubuh sebuah kandang kinzir yang berskala besar. So adakah ini sesuatu yang bagus untuk ekonomi negeri Selangor? So selalunya kalau syarikat besar melabur dalam sesebuah negeri, apa yang akan berlaku? Contoh, apabila Grab melabur dalam Malaysia, right, kita boleh nampak ada ramai Grab riders di Malaysia. Apabila Proton ditubuhkan di Malaysia, kita boleh nampak Proton mengambil ramai orang bekerja di Proton. Tetapi, kalau ada sesebuah negeri yang nak menubuhkan kandang kinzir berskala besar, apa faedahnya? Kita sebagai negara Muslim, kita pun tak boleh bekerja di situ. Nombor tu, dari segi pemakanan, kita pun tak boleh makan daging kinzir lah basically. Selain daripada itu, kita boleh nampak dari segi pencemaran alam. Andaikan sekarang ini ada najis, andaikan sekarang ini ada bau. So, apa yang akan berlaku adalah kawasan itu mungkin mengalami pencemaran. Dan apabila kawasan itu mengalami pencemaran, apa yang akan berlaku adalah harga untuk rumah-rumah di kawasan itu akan start merudum.